Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera semua Korang semua apa khabar ni? Okey ke ada baik? Kalau ada baik tu bagus geng, maintain baik-baik So geng, ini adalah motor dinamik aku yang paling latest. Mungkin korang ada setengah tu yang tak tahu lagi. So, sekarang ni motosikal ni ada projek. Projeknya adalah masuk enjin double R. Sebelum ni motosikal ni kalau korang kenal lah, ini motosikal Pakcik Awi dulu yang duduk Kelang tu. So Pakcik Awi ni dah nak lego lah dia punya motor. So aku belilah motor dia daripada enjin dinamik. So sekarang ni dah buat body yang baru and tested dah. Alhamdulillah dia tak ada apa-apa isu dengan dia punya weldingnya. Semua dah tune. Memang dah boleh fitting, dah boleh masukkan enjin double R. So inilah dia motornya. Motor. Inilah dia enjinnya. Enjin double R. Kita yang ini standard je ni. Crankshaft pun standard. Crankshaft double R lah. Crankshaft double R standard. Tengok. Blok pun standard. Mana ada putih apa-apa. Kita dah terbalikkan bloknya. Blok standard. Tak ada putih apa-apa Exhaust pun standard. Tak ada putih apa-apa. So blok yang ni punya blok SCK, yang ini yang tested untuk motosikal ni. So blok yang ini punya dah pakai, dah tested dah. Dia tak ada laju sangat. Laju dia kelajuan standard je lah. Lebih kurang jalan 16, 17 macam tu. So itu je lah dia punya kelajuan dia. So sekarang ni apa kita punya projek hari ni adalah buka enjin ni. Lepas tu nak buat balancing balik dia punya crankshaft. Sebelah kanan punya casing ni sebelah kanan ni, sebelah kanan ni kan. Sebelah kanan ni dia ada isu dengan bearing crankshaft sebelah kanan dia longgar. So apa kita perlu buat, tukar satu set yang baru punya sebelah kanan ni, dia punya crankcase saja. So dah tukar dia punya crankcase yang baru tu, kemudian baru kita masukkan balik enjin ni, kita gantung balik kat motor tu. Vibrate-nya kurang. Lepas tu okey, dia punya bawa pun nice, sangat-sangat cun. Nanti aku tunjuk pada korang Alright guys Jadi enjin sudah dibelah, dah buka dah dia punya gearbox tu semua, dia punya pensap pun semua dah keluarkan. Dia punya valve dalam tu apa ni? Lead valve, piston, crankshaft semua dah keluarkan dah. So sekarang ni untuk yang ini kita akan cuci dululah. Lepas cuci yang ini baru kita tukar yang baru. Yang baru tu bukan sebelah kiri tapi sebelah kanan. Sebab bahagian sini dia punya tempat bearing tu dah longgar. Longgar. So update untuk motosikal ni. Motor ni kita just spray sikit-sikit je. Nak bagi nampak cantik-cantik sikit dekat bahagian tempat welding sebelum ni, besi yang baru ni kan. So macam ni lah dia punya rupanya. So nampak macam tak kukuh. Sebenarnya aku punya berat badan ni lebih kurang dekat 100 kilo. So aku pakai motor ni naik ke Cameron Highland lulus. Turun bukit, naik bukit, pick up, top speed, Alhamdulillah. Lepas tu adalah main-main sikit dengan apa ni, bonggol-bonggol sikit kan, nak tengok macam mana kan. So tak ada apa-apa bengkok. Alhamdulillah memang dia punya genggaman untuk dia punya welding sebelum ni kuat. So tak ada isu lah. So ini bracket untuk dia punya blok, ini bracket untuk dia punya pemegang enjin belakang. So macam ni lah dia punya rupanya. Besi dia macam sebelah sini, yang ini tak salah aku dalam 10mm, kat sini 8mm. So besi dia memang padat kuat gila lah. Ada setengah orang disuggestkan pakai untuk macam ini, besi bulat ni untuk nak welding ni, tapi aku tak nak lah. Sebab nak cari yang tu memang agak susah sikit dan aku tak berapa nak percaya. Sebab kita kalau boleh nak pakai yang sepadat-padatnya, dia punya besi kalau boleh setebal-tebalnya. So macam ni lah aku dapat dia punya solution. Hantar kat kedai yang boleh buat besi yang setebal-tebalnya macam ni, 8mm sebelah, 10mm sebelah ni 8mm. Lebih kurang macam tu lah. So Alhamdulillah kukuh jugalah. Alright, nanti kita sambung untuk motosikal ni. Apa-apa pun stay tune, nanti kita update balik pasal Dynamic 150. Alright guys,
jadi barang sudah sampai. Okey, yang ini punya okey lah, barang baru. Kotak Kawasaki. Ini kotak ya. Nampak? Semua packaging daripada Kawasaki. Memang barang comel ni, beli daripada Indonesia. Daripada Indonesia. Comel. Barang cun. Cuma ada sikit masalah kat sini. When dipakai mata polish ke, kita polish bagi rata balik. Lepas tu baru sambung enjin. Alright guys, jadi macam ni dia punya rupanya selepas dah pasang dia punya bearing, oil seal. Nanti kita akan masukkan dia punya crankshaft. Lepas tu gearbox. Dekat casing yang sebelah kiri. Sebelah kiri kita cuci sikit-sikit je, tak ada cuci banyak sangat. Sebab dia tak ada kotor sangat. So nanti masuk crankshaft, masuk gearbox nanti. Cun-cun. Ini tak ada nombor enjin. Bahayalah. So crankshaft yang ini kita pakai yang original punya. Ini masih baru lagi lah. Itu baru beli dan pakai kat motor double R aku. Lepas tu dah pakai kat double R, tanggal kita masukkan dekat enjin ini punya pula. Ini masih baru lagi lah. Okey lah, cun lah. Dia punya texture pun okey. So sebelum nak masuk ke ini, kita kena tukarkan dia punya yang ni dulu lah. Sebab ini punya masa ketuk untuk keluarkan dia punya bearing tadi tu, dia dah rosak. Tukar dia punya oil receiver yang baru ni okey lah ni. Cun gearbox pun kita pakai original ni, double R. Alright geng, jadi inilah dia rupanya selepas dah dipasang dia punya enjin tengah ni. So hitam putih sebelah kanan yang bahagian sini yang baru, crankcase kanan. Yang sebelah kiri ni masih lagi maintain yang sama. Sebab dia punya bearing punya tempat tu masih lagi yellow. Di sebelah kanan je dia punya bearing dia dah longgar. So sebelah sini je lah yang dia tukar. Ini beli kat Indonesia lah. Kalau beli kat Malaysia mahal. Kalau beli kat Indonesia dia dapat murah. Tapi barang original lah. Alright. Jom kita sambung buat. So guys, macam ni dia punya rupa ni selepas dah pasang ziplock sekali lah. Nanti dah siap yang ni semua, dah pasang dia punya clutch, dah letakkan semua ni dengan dia punya magnet sana. Baru kita masukkan dekat motor ini ya. Alright guys, jadi macam ni dia punya rupa dia selepas dah masuk dekat motor dinamik engine double R. Alamak, kabel dia berjoget pula. Nanti kabel tu kita ajar balik. Ini kabel untuk RPM ni. Tapi dia punya meter ni ada problem sikit lah. Dia ringan sangat. Dia jadi tak maintain Wow. Nanti tukar meter lah. Tukar meter dah okey. Sebab meter ni memang problem pun. So sekarang ni macam ni dia punya rupa dia guys. Ni engkol pakai engkol dinamik. Dan lain semua motor double R punya lah. Okay. Alright, okay, yang ni kalau korang nak tahu, yang ni untuk meter temperature dia. Kita nak baca dia punya temperature dia, berapa banyak, berapa tinggi. Ini meter temperature dia. Biasa normal dia dalam 75, 76 macam tu. Kalau lebih daripada 80 maksudnya dia dah overheat. Tapi motor ni special sikit. Ini pakai radiator RS yang besar punya. Ini daripada Red Leo So biasa dia punya temperature meter dia dalam 60 lebih So dia punya temperature dia sejuk. Sangat bagus lah. Exhaust kita pakai KH Racing. So motor ni nak setting dulu. Sebab motor ni baru pas buat apa nama ni, buat potting dekat dia punya blok. Kita nak setting ni, kita nak cuba test dulu boleh naik ke tak dengan aku punya potting. Sebab aku dah lama tak potting tau. So macam ni je. Carburetor kita pakai open macam ni. So korang nak tahu macam mana motor ni padu ke tak padu, nanti kan next video aku akan post pasal motor dinamik 150. Alright guys, take care semua. Apa-apa pun Roger. Nanti apa-apa kita jumpa dekat next video, okay? Take care semua. I love you guys. Bye bye.
Okey. Battle banyak.